Assalamualaikum dan selamat datang. Hari ini kita nak kupas satu topik yang sangat mendalam. Apakah sebenarnya jalan menuju iman yang sejati? Kita akan terukai bersama perjalanan untuk benar-benar memahami keesaan Tuhan atau Tauhid. Jom kita mulakan. Perjalanan kita sebenarnya bermula jauh sebelum kita dilahirkan lagi. Cuba bayangkan, setiap roh, termasuk roh kita, pernah ditanya satu soalan yang paling asas oleh Tuhan. Dan jawapan kita semua telah membentuk satu janji, satu ikrar yang tertanam jauh di dalam diri kita. Tapi persoalannya, kalau janji ni memang dah ada dalam diri kita semua, kenapa ia seringkali terasa begitu jauh, seolah-olah kita dah lupakan perjanjian penting ni? Jom kita siasat. Menurut sumber, pengakuan ini bukanlah sesuatu yang kita pelajari di sekolah atau dari buku. Ia adalah fitrah kita, macam default setting dalam jiwa kita. Tujuannya, supaya nanti di kemudian hari kita tak boleh bagi alasan, "Oh, saya tak tahu." Nah, ini soalan yang paling penting kan? Kalau pengakuan tu memang dah ada, kenapa ramai di antara kita rasa disconnected dengan iman? Apa sebenarnya mewujudkan jurang antara janji asal kita dengan realiti kehidupan rohani kita hari ini? Jawapannya, mungkin bukan datang dari luar. Ia sebenarnya satu halangan yang sangat halus tapi sangat kuat yang ada di dalam diri kita sendiri. Mari kita berdepan dengan musuh dalaman ini. Halangan utama ini ada namanya syirik. Dan bila kita dengar perkataan syirik, mungkin kita terus terbayang perbuatan menyembah berhala. Tapi, bentuk syirik yang paling bahaya sebenarnya adalah yang tak nampak di mata. Okey, ada dua jenis di sini. Satu, syirik yang nyata. Perbuatan luaran yang kita boleh nampak. Tapi yang satu lagi ni, ini syirik yang tersembunyi. Ia berlaku secara senyap di dalam fikiran dan kesedaran kita sendiri. Di sinilah ia jadi sangat rumit. Sumber kita menggambarkan syirik tersembunyi ini sebagai satu kekeliruan yang sangat-sangat dalam. Ia berlaku apabila kita mula keliru antara perasaan kewujudan diri kita, ego kita, kesedaran kita dengan sifat-sifat yang hanya milik Allah. Satu kesilapan yang besar. Ini membawa kita kepada satu soalan kritikal untuk sesiapa saja yang serius dalam perjalanan rohani mereka. Macam mana kita nak bezakan antara aku dan Tuhan? Antara ciptaan dan pencipta? Untuk mencari jawapan yang jelas, kita tak boleh reka-reka jalan kita sendiri. Kita kena belajar terus daripada sumber segala petunjuk, iaitu daripada Allah sendiri. Dan ini adalah perkara yang paling asas untuk kita faham. Jalan menuju Allah mesti diikuti tepat seperti mana yang Dia kehendaki. Bukannya ikut tafsiran kita atau ikut sedap rasa kita. Manualnya dah ada, kita hanya perlu ikut. Slide ni merumuskan segalanya dengan begitu baik. Hidayah atau petunjuk sejati datangnya hanya dari Allah. Tugas kita bukan untuk jadi arkitek dan reka jalan baru, tapi tugas kita adalah untuk serah diri dan ikut jalan yang Dia dah sediakan. Okey, jadi macam mana rupa jalan yang Tuhan dah tetapkan ni dalam bentuk amalan? Jom kita beralih dari teori kepada langkah-langkah praktikal untuk mencapai fokus rohani yang sebenar. Prosesnya boleh dipecahkan kepada 3 langkah. Pertama, kita kena bersihkan niat kita, jauhi syirik. Ini asasnya. Kedua, kita kena beri tumpuan sepenuh perhatian, sebulat-bulat tumpuan. Dan yang ketiga, dalam keadaan fokus itulah kita sebut nama Allah. Nah, inilah kuncinya. Dengar betul-betul. Tumpuan kita tu mesti ditujukan kepada sifat ketuhanan yang bukan kita rasa sebagai sebahagian daripada diri kita. Kenapa? Sebab kalau kita fokus pada apa yang kita rasa dalam diri, di situlah pintu kepada syirik tersembunyi akan terbuka luas. Jadi, fokus itu mesti diarahkan kepada sesuatu yang mutlak di luar diri kita. Perbezaan ni sangat-sangat penting. Dan dalam keadaan tumpuan yang murni inilah, bila nama Tuhan disebut, sesuatu yang luar biasa akan berlaku. Inilah saat penyaksian yang hakiki, di mana zikir dan fokus kita bertemu dalam satu titik. Dan kaedah ini bukanlah rekaan manusia, ya. Ia berakar umbi terus dari Al-Quran. Ayat ni sendiri perintahkan kita bukan sekadar untuk sebut nama Tuhan, tapi untuk tumpukan seluruh diri kita kepadanya dengan penyerahan yang mutlak. Dan dengan itu, kita kembali semula ke titik permulaan. Dengan mengikuti jalan yang betul ini, barulah kita secara aktif mula menunaikan bahagian kita dalam perjanjian asal yang kita buat dulu. Al-Quran mencabar kita dengan satu soalan yang sangat tajam. Adakah kita berpegang pada janji yang benar-benar datang dari Allah atau kita hanya membuat andaian tentangnya berdasarkan perkara yang kita sendiri tak tahu?
Jadi, inilah soalan yang kita perlu tanya pada diri kita sendiri. Dengan jujur, adakah kita hanya berharap atau adakah kita secara aktif sedang menunaikan bahagian kita dalam perjanjian tu? Sudahkah kita lakukan apa yang Allah suruh untuk kita terima apa yang Allah janji? Kerana, pada akhirnya, inilah intipatinya. Jalan ini adalah tentang mengubah iman daripada sekadar satu set idea dalam kepala kepada satu realiti hidup yang kita hayati dan rasai setiap saat. Jadi, kita dah lihat perjanjiannya, kita dah kenal pasti halangannya, dan kita dah pun nampak jalan yang jelas yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Jalan itu dah terbentang di hadapan kita. Pemikiran terakhir yang saya nak tinggalkan untuk anda ialah, adakah kita benar-benar bersedia untuk mengambil langkah pertama?